Model lampu solar yang paling banyak saya repeat sebab yang ni harga dia harga bajet. Sebab design dia ni basic warna hitam macam ni. Tapi walaupun design basic, waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Yang ni lampu solar, korang pakai lampu ni tak payah nak risau bil tinggi. Sebab yang ni lampu solar dia cas guna cahaya matahari. Waktu siang macam ni dia akan cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian situ. Waktu malam pula dia akan automatik nyala. Korang pakai lampu ni gantung dekat tepi rumah. Untuk tinggal rumah waktu malam tak risau sebab lampu ni automatik nyala bila tak ada matahari. Dia akan terus nyala dengan sendiri dengan sangat terang. Kalau yang model ni walaupun harga bajet tapi dekat dalam dia pakai bateri besar tau. Bila bateri besar dia boleh simpan tenaga yang lama. Jadi lampu ni dia boleh nyala lebih lama. Yang model hitam ni dia pakai reflektor saiz besar dekat bahagian dalam. Jadi sebab tu cahaya dia ni terang. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang nak pakai banyak biji sekaligus, korang boleh cuba model ni. Harga untuk permulaan dia tak keras sangat. Untuk pasang banyak biji, yang ni modal tak keras sangat. Korang boleh cek lampu solar yang model basic ni dekat link video.